Hey, what's up guys? Bersama lagi saya Alan Cyper Ads. So, video kali ni saya nak tunjuk dekat korang rumah pokok saya. Rumah ada dekat atas pokok. Jadi, tanpa melenggangkan masa, mari kita mulakan tour rumah. Rumah saya. Padahal ini hasil duit rompak bank. Jadi, mana yang korang belum subscribe, pastikan korang subscribe. Dan mana yang korang belum like, pastikan korang like video ni. Okay, mari kita mulakan. Okay, kat sini ada kereta baru saya. Oh, lawa, warna biru gelap. Sebelum kita naik, saya nak tunjuk kat korang rumah kat dalam ni. Ni kira rumah kedua lah. Ni tempat lepak saya. Saya boleh duduk sandar kat sini. Saya boleh mandi kat sini, duduk relax. Air suam, panas, sedap. Boleh lepak kat sini, makan ke, lepak dengan member ke. Yang ni tempat masak. Tempat masak barbecue. Kita masak burger, masak ayam, masak daging. Alamak. Okey, ni sini ada tempat mesin potong rumput. Dan ni ada tempat siram pokok-pokok. Jadi saya nak potong rumput. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. Seronoknya potong rumput. Okey, dah selesai kita review dekat bawah. Mari kita naik atas pula. Rumah saya memang lain daripada yang lain lah. Kalau rumah orang lain tak ada tinggi macam ni, macam rumah saya. Tengoklah. Walamak. Tinggi betul. Okey, saya on the way naik. Okey, kita dah sampai. Ni depan pintu rumah. Boleh tengok satu pandangan Brookhaven kat sini. Boleh nampak macam-macam. Okey, saya tunjuk pula dekat dalam. Assalamualaikum. Okey, inilah kat dalam ada TV. Bahagian ruang tamu kat sini. Sini dapur, tempat makan. Kita naik tangga pula. Sini tempat saya berehat. Ni tempat simpan duit saya. Sini tempat bakar-bakar. Mana tahu sejuk kan. Kita bakar kat sini biar udara panas lah dekat dalam rumah ni. Ni komputer saya. Ini tandas paling selesa nak mandi. Boleh mandi. La 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 la. Okay, saya nak tunjuk kat belakang rumah pula. Ni tempat rehat saya. Sini buka je. Wah, nampak pandangan dekat belakang sini. Nampak situ ada pulau. Ada rumah orang kat sini. Boleh nampak jiran buat apa. Sini pula ada CCTV. Kecil no CCTV dia. Lepas tu ada tu signboard Brookhaven. Tapi sunyi lah saya. Okey lah, saya nak pergi jalan-jalan naik kereta saya. Kereta baru. Okey, let's go. Wow. Ada apa kat sini? Tak apa-apa lah orang buat bersepah. Jalan-jalan. Cantik dia rumah dia. Cantik juga rumah ni. Nampak simple. Kecilnya rumah dia, tapi cantik. Ni pula biasa je. Bro. Jalan-jalan. Okey, kita kat belakang rumah saya ni.
Itu pandangan dari belakang rumah saya. Situ rumah saya. Inilah pandangan belakang rumah saya ni. Okey, dah sampai rumah. Rasa lapar pula. Nak makan dah. Okey, ada apa kat dalam ni? Ada pizza, ada air tin, ada air botol. Nak makan apa? Makan pizza lah. Nyam. Dah kenyang. Nak tengok TV lah. Cerita polis. Menarik. Ngantuk lah. Cuaca dah malam dah ni. Okey lah guys. Itu saja pada video kali ni. Saya harap korang semua enjoy dengan video dan rumah baru saya ni. Dan pastikan korang subscribe dan like video ni. Okey, jumpa korang pada video akan datang. Bye-bye.